nak update buku Bank Islam. IC pula tertinggal ke bawah, tak boleh. Nak balik hari hujan, balik salat dari Masjid At-Tawar Jumaat. Pasalah lepak dekat sini. Kita lepak dekat sini. Tengok, Malaysia ni nak jadi Hong Kong. Dia mau bangunan tinggi-tinggi, ada tanah banyak lagi luas nak buat. Saja nak cari untung lebih, buat rumah tinggi-tinggi, tanah pakai sikit, jual rumah sampai 600,000, 700,000. Tengok dia punya developer. Ini reinforcer ni. Ini yang dekat masjid Mendara tu. Harga paling rendah 550,000 sampai 800,000. Ada tanah sikit ni. Ini bangsa Cina lah yang banyak beli. Mana ada Melayu. Kalau gaji 10,000 tak boleh beli rumah ni. Itulah sedihnya Malaysia. Memang cantik kalau duduk dekat kondo ni. Memang cantik. Semua servis ada, tapi mahal. Ini tempat restoran dia setingnya. Boleh makan. Untuk puasa. Inilah Malaysia moden sekarang. Kekayaan tu orang yang kaya-kaya juga. Tengok, dia pelihara ikan. Besarnya ikan, ha? Ikan apa nama? Ikan koi. Ni tengok hari hujan. Kita terparking sana. Tunggulah. Apa buru-buru balik. Kalau sakit nanti susah juga. Kemudian tengok. Lebih baik kita tengok ikan dulu. Tengok. Besar-besarnya ikan. Ini ikan koi. Berapa tahun umur dia? Ikan koi. Tengok. Banyaknya. Banyaknya ikan koi dia pelihara. Ni dia jaga. Itu dia jaga tu. Dia pakai gas. Mana? Maris. Dia kena ada air pipe, air masuk. Ya. Kena ada air masuk. Lepas tu ada air keluar. Baru dia air dia sentiasa bertukar. Bolehlah tangkap ni ikan besar. Ikan koi. Ya. Cukup itu je dulu lah. Sementara menunggu hujan turun, kita buat tengok ikan besar. Ini ikan. Assalamualaikum. Inilah jadi hiburan untuk para sahabat-sahabat aku semua. Inilah untuk hari lepas semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Selalu jaga percakapan, jalan mulut, supaya
hati. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT.